Apakah garis panduan penebusan Abu Bakar sisa Quran ayat-ayat suci? Dengar baik-baik. Kalau kita bakar Quran, hukumnya harus bila? Jika Quran itu sudah tak boleh digunakan. Jangan Quran molek bakar, dilarang syarak. Tak boleh guna dah, pecah dah, acur dah. Tak kira orang tak jaga jadi teruk dengan terawa. Kita nak pelihara dia, kita bakar, boleh. Dabu guna sunat tanam, bukan wajib tanam. Bila sudah jadi abu, hilang khat, hilang tulisan, hilang hukum mushaf. Faham? Okey, sunat tanam abu. Sunat kita tanam abu kerana memuliakan dia. Sebab tu ulama tambah lagi pula, sunat afdal kita bakar tempat orang tidak lalu. Kemudian afdal kita tanam pada tempat yang tidak dilalui orang, kerana memuliakan Quran itu mulia di sisi Allah. Okey, bukan wajib. Kalau dah hilang tulisan, tak wajib dah tanam. Faham? Cuma jangan bakar separuh tinggal. Ada separuh lagi tulisan yang tidak, yang masih ada, mu pergi tinggal. Ni pijak dia orang apa semua, mu berdosa. Okey, soalan seterusnya.